Latihan pengukuhan soalan nombor 2. Diberi persamaan kuadratik X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 3. Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk am. Kemudian disuruh cari hasil tambah dan hasil darab bagi persamaan itu. Dan C, tentukan jenis punca bagi persamaan itu. So, jawab yang A, ungkapkan misalnya bentuk am. Mudah saja, kita hanya perlu kembangkan persamaan yang diberi. Okay. So ni ada dua cara. Awak boleh kembang one time atau kembang dua kali. Kalau one time, kuasa 2 senang aja. X kuasa 2, X darab dengan negatif 4, wajib darab 2, negatif 8. X negatif 4 darab negatif 4, positif 16 sama dengan 3. So X square tolak 8X tambah 16 tolak 3 sama dengan 0. X square tolak 8X tambah 16 tolak 3, awak akan dapat tambah 13 sama dengan 0. Ataupun awak boleh buat X tolak 4, X tolak 4. Ni kalau tak boleh congak satu kali lah. X square tolak 4X tolak 4X tolak tambah 16 sama dengan 3. So X tolak 4 tolak 8X tambah 16 sama dengan 3. X square tolak 8X tambah 16 tolak 3. So X square tolak 8X tambah 13. So awak akan dapat dua jawapan yang sama, tetapi kalau untuk jimat masa macam ni lah. Okay, dia A tolak B square, dia akan jadi A square, tengok ni lah, tambah 2 A darab B, A B tambah B square. Macam tu lah. Kemudian yang B, nyatakan hasil tambah punca, hasil tambah dan hasil darab punca. Hasil tambah punca kita sebut HTP ataupun hasil darab punca HDP. Untuk HTP kita ada formula kita, iaitu negatif B per A. Okay. So daripada persamaan kita ni, A kita 1, B negatif 8, C 13. Jadi kita punya HTP kita adalah negatif, B kita pun negatif 8, A kita 1, so dapat positif 8. HDP pula adalah kod formula C per A. Jadi C awak adalah 13, A adalah 1, so akan dapat 13 sahaja. Alright. Ataupun boleh buat, ingat rumus X square tolak HTPX tambah HDP sama 0. So tengok X square tolak 8X tambah 13 sama dengan 0. Ini formula untuk HTP, tapi hati-hati sebab dia negatif. So kalau negatif dia jumpa negatif, jadi HTP kita adalah 8, HDP adalah 13. Ini kita panggil comparison method. Right. Next, to C, tentukan jenis punca. Bila nak tentukan jenis punca, kita kena buat kira B squared minus 4AC. B kuasa 2 tolak 4AC. Kena kira. So cari berapa nilai dia. Okay. So B kita negatif 8 kuasa 2 tolak 4, A kita 1, C kita 13. So 8 negatif 8 kuasa 2 berapa? 64. 64 kali 13, 52. So bila awak tolak, awak akan dapat 12. 12 ni positif, ataupun dia 12 ni dia satu nilai yang lebih besar daripada kosong. Bila persamaan tu B squared minus 4AC dia lebih besar daripada kosong, maka dia mempunyai
dua punca nyata dan berbeza ya. Alright.